Assalamualaikum. Hai. Adakah anda semua pernah pakai pelembab ataupun pernah beli pelembab dekat kedai macam Watson ke, Guardian ke? Tapi bila anda beli dan anda pakai dekat rumah dan test dekat wajah, dia rasa macam melekit, terlampau meminyak, dan bila tu ada kadang-kadang macam pakai kulit kita rasa lebih kering. So kat sini hari ni saya nak jelaskan macam mana kita nak pilih pelembab yang betul mengikut jenis kulit kita. Baiklah, sebelum kita ke topik pelembab, yang paling utama sekali kita kena tahu kita punya jenis kulit. Manusia mempunyai 4 jenis kulit yang terdiri daripada kulit berminyak, kulit kering, kulit kombinasi dan kulit sensitif. Makanya untuk memilih pelembab, kita kena berdasarkan jenis-jenis kulit kita. Baiklah, kita pergi satu persatu. Yang pertama kita bincangkan dulu apa itu pelembab. Pelembab adalah bahan yang melembabkan kulit kita. Yang mana bahan-bahan yang ada dalam pelembab itu yang akan memegang air dalam kulit kita supaya air yang ada dalam kulit kita tidak tersedot keluar. Dalam pelembab ada 3 bahan utamalah yang mana yang selalu digunakan. Bahan yang bersifat emollient, occlusive dan humectant. Occlusive ni adalah bahan yang memegang air dekat kita punya dalam epidermis kulit kita, iaitu dekat bahagian dermis lah. Emollient juga adalah merupakan bahan yang memegang air tetapi dia tidak begitu kuat seperti bahan occlusive. Dan humectant pula adalah bahan yang memberi hidrasi kepada kulit kita. Setelah kita tahu ciri-ciri bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi, kita juga kena tengoklah daripada segi kepekatan bahan-bahan tersebutlah. Kalau occlusive, selalunya bahan dia bersifat lebih berat berbanding emollient, yang mana emollient lebih cair. Selalunya untuk bahan-bahan occlusive, dia berbentuk pepejal lah. Saya boleh bagi contoh seperti macam lilin lebah, shea butter. Kalau emollient, dia bersifat dalam cecair, yang mana dia tidaklah terlalu berat kepada kulit. Seperti contoh saya boleh bagi macam minyak pati kelapa, minyak avokado, seperti begitu. Kalau humectant pula, bahan-bahan yang sangat bersifat, orang cakap berair, yang mana seperti glycerin, macam hyaluronic acid. Jadi sifat-sifat kimia bagi bahan-bahan inilah yang akan menentukan tekstur pelembab bila dah diformulasikan. Tekstur pelembab yang ada di pasaran adalah seperti lotion, gel cream dan milky. Yang mana untuk tekstur lotion dan gel cream, dia lebih sesuai untuk orang yang mempunyai kulit kombinasi. Manakala kalau untuk kulit berminyak, lebih sesuai untuk menggunakan gel. Dan untuk orang yang berkulit kering, sesuai untuk gunakan tekstur yang bersifat creamy ataupun milky. Yang mana untuk milky ni sesuai untuk orang yang mempunyai kulit sensitif tapi kering. Ada sebab kenapa tekstur pelembab dekat pasaran tu ada pelbagai jenis, yang seperti saya sebutkan tadi itulah. Hal ini kerana kita ambil satu contohlah, lotion. Lotion, kenapa dia sesuai untuk kulit kombinasi? Sebab komposisi kandungan air dengan minyak tu seimbang. Yang mana kalau kita tahu, yang seperti saya cakap tadi lah, kalau kulit kombinasi, U-zone kita adalah kering, T-zone kita berminyak. Jadinya dia sangat sesuai lah untuk kulit-kulit kombinasi. Kalau macam gel cream, komposisi air dia melebihi daripada komposisi minyak, yang mana sesuai untuk orang kulit berminyak kerana kulit berminyak dah ada minyak semula jadi yang dihasilkan oleh kelenjar minyak dalam kulit kita. Jadinya kita tak perlulah minyak tambahan daripada pelembab tersebut. Kita hanya memerlukan air untuk memberi hidrasi kepada kulit. Kalau untuk orang yang mempunyai kulit kering, sesuai untuk menggunakan pelembab yang bertekstur creamy ataupun milky. Hal ini kerana kandungan minyak dalam krim dan ataupun milky tu lagi tinggi berbanding air, yang mana sesuailah untuk orang kulit kering. Sebab seperti kita tahu, orang kulit kering ni kelenjar minyaknya tak aktif, so dia tak menghasilkan sebum yang banyak lah untuk menjadi pelembab semula jadi dekat wajah dia lah.
Ringkasannya, untuk orang kulit berminyak, bolehlah beli pelembap yang mempunyai tekstur gel. Kalau kulit kombinasi, boleh beli yang jenis lotion ataupun gel cream. Untuk kulit kering, boleh pakai creamy ataupun milky. Untuk sensitif boleh pakai milky, gel ataupun cream berdasarkan jenis kulit. Tetapi pemilihan bahan yang minimal itu adalah sangat penting. Sekarang anda dah tahu kan macam mana nak cari pelembap yang sesuai dengan kulit wajah anda. Makanya kalau anda ingin bertanyakan soalan ke ataupun anda nak saya review produk pelembap, anda boleh DM dan komen di bawah.